Emas sebagai tabungan pendidikan anak. Ramai ibu bapa risau dengan kos pendidikan anak yang semakin meningkat. Tapi jarang kita sedar puncanya ialah inflasi. Nilai duit makin jatuh tapi kos pendidikan makin naik setiap tahun antara 3 ke 8%. Di sinilah emas memainkan peranan saintifik sebagai inflation hedge saving instrument. Pertama, emas bersifat mengekalkan nilai. Sejak beratus-ratus tahun, kuasa beli emas stabil walaupun mata wang berubah. RM100 hari ini tak sama macam 10 tahun lepas. Tapi 1 gram emas 10 tahun lepas masih boleh beli barang yang hampir sama nilai hari ini. Kedua, emas mempunyai kolerasi negatif dengan inflasi. Bila inflasi naik, nilai emas cenderung meningkat atau kekal stabil. Yang ketiga, emas menghalang leakage tabungan. Duit dalam akaun mudah terpakai tapi emas sukar dibelanjakan tanpa niat. Dari sudut psikologi kewangan, ini dipanggil behavioral lock, menyukarkan tabiat berbelanja impulsif. Akhirnya simpan emas bukan untuk jadi kaya cepat, tapi untuk menjaga kuasa beli masa depan anak. Duit mungkin susut nilai, tapi emas bertahan. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita bila tiba waktu bayar kos pendidikan mereka nanti. Mulakan awal, simpan konsisten dan biar emas bekerja untuk masa depan anak kita. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Jika ingin bantuan, isi bib biru.